Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachawang Senghau. Vanakkam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya tak tahu adik tadi nama apa. Saya ada keliling saya sekarang yang buat kerja semua budak-budak umur 20-an. I've lost track already, so many young people around me. Calon-calon yang kita ada tadi, Stanley calon bersama di Don Stulang. Kemudian Kak Nosina calon bersama di Don Lakin. Sebelum itu Wehan calon bersama di Perling. Sebelum itu Dr. Zamil calon bersama di Don Kempas, dan awal sekali Fifi Don bersama di Don Permas. Alah, lepas ni kita tukar nama lah, Permas dan Kempas ni dekat sangat. Dr. Zamil calon bersama di Don Kempas. Permas. Saja test. Dan juga awal sekali Fifi calon bersama di Don Kempas. Terima kasih yang menonton. Saya sebenarnya sangat panik untuk ceramah malam ini, terutamanya kepada orang yang menonton dan yang hadir. Sebab kita ada tugasan yang tak berhenti tiap-tiap hari. Jadi hari Jumaat malam yang lepas kita kena uruskan pengumuman calon dekat Paragon Marketplace. Kemudian Sabtu pagi kita kena uruskan pencalonan calon-calon untuk 15 kerusi di seluruh Johor. Easier said than done, uncle, sebenarnya. Sebab sedikit sahaja perbezaan tanda tangan, ataupun kalau pencadang tak datang, ataupun IC, kalau silap-silap hari IC lain, kalau ada bantahan, calon itu boleh ditolak pencalonannya. Jadi long proses untuk kita pastikan bila kita nominate 15 orang calon di 15 orang kerusi, semuanya diterima dan lepas untuk bertanding. Jadi semua habis dalam pukul 12.30 pagi. Terima kasih Uncle Tepuk. You know why? You know why? Sebab saya dulu pengarah pilihan raya PKR. PKR pun selepas bertanding 4-5 pilihan raya, bila ada pencalonan, masih ada yang kena tolak tau, kena batal. Jadi untuk parti yang baru berusia 40 hari, melalui proses itu dan semuanya diterima, adalah satu kelegaan untuk kami. Habis pukul 12, then we had to rush back to KL. Sebab malam semalam kita ada fundraising dinner to fund our campaign malam ini. Jadi kita bertolak, saya ingat dalam pukul 12 lebih tengah hari. Jam bukan saja di JB sekarang. Jam daripada keluar JB sampai masuk Negeri Sembilan nak sampai KL, tetap jam. Jadi lebih kurang, saya ingat lebih kurang 6 jam nak sampai KL. Habis malam, and I think semalam sajalah, orang lain saya tak tahu, saya lah semalam sajalah I had a good night sleep. Paling kurang saya boleh tidur 6 jam. Bangun pagi ni, again segala jenis cerita, bendera pasang lagi ke tidak, semua. Then baru kita teringat, ayah malam ini kena buat ceramah lah. Sebab kita tak boleh masuk kempen senyap, you have to hit the ground running. Okey, kita ada satu masalah tau nak buat ceramah. Walaupun orang nampak mudah sebab ada truk buka bercakap kan. You mana boleh buka dekat depan rumah orang, kena marah dengan orang. Jadi setiap malam kita kena fikir sebenarnya dekat mana kita nak park truk ini. Jadi fikir, saya ingat Stanley dengan kawan-kawan dekat JB akhirnya berjaya dapatkan di satu tempat di belakang bangunan, celah-celah di antara belakang bangunan dengan shell warna kuning. Pandai korang pilih.
Then dah okay, by tengah hari, okay, we got a place. Saya dalam on the way daripada KL, pukul 3, banyak benda nak kena selesai. Kemudian baru tinggal, ayah, belum cakap sama orang lagi. Macam mana orang nak tahu? So, pukul 4 baru kita umumkan. Dan poster pertama, ayah, tak ada pukul berapa, orang tak tahu pukul berapa. Jadi saya datang malam ini, saya kata matilah, memang saya cakap dengan kursi lah. Sebab tu saya rasa diorang fikir dengan persediaan 3-4 jam dan orang masih lagi belum tahu, sebab itu dia susun kerusi macam zaman COVID sekarang. Dia tak dekat-dekat, dia jauh-jauh sikit. But nevertheless, ada orang datang malam ini. Dan yang datang, terima kasih uncle, auntie, orang tempatan. Saya ucap terima kasih kepada semua. Ada yang datang yang cakap saya follow you daripada 2018. Ada yang cakap saya follow you daripada 2011. Saya ucap terima kasih kepada semua kerana masih follow saya. Because I know what it takes to be a politician. Bukan mudah untuk kita kekalkan keyakinan orang-orang yang bagi kepercayaan kepada kita. Dulu kita cakap lain, tiba-tiba kita buat lain. Dulu kita cakap lain, masa pembangkang cakap lain, bila jadi kerajaan cakap lain, buat pun lain. Jadi sebab itu, once again, terima kasih kepada yang duduk sekitar Taman Pelangi. Tadi ada uncle daripada Seri Stulang. Dia datang, dia ambil Stanley punya profile banyak-banyak. Dia cakap dia balik, dia nak kasih sama kawan-kawan dia dekat kawasan rumah dia. Lepas ini saya ingat yang lain, yang penduduk tempatan, you can help us. Beli baju tak payahlah. Yang penting ambil profil itu dan sampaikan kepada seberapa ramai pengundi-pengundi yang ada di sekitar rumah kita. Sebab keputusan kami dalam sebuah parti yang berusia 41 hari untuk bertanding 15 kerusi adalah keputusan gila. Memang tak pernah dibuat orang dalam sejarah pilihan raya Malaysia. Kemudian keputusan kita untuk kita letakkan calon-calon yang sebahagian besarnya bukan sahaja tidak pernah bertanding dalam pilihan raya, mereka tak pernah ambil tahu dan juga terlibat dalam parti politik pun. Sebab tu saya tengok komen tadi kan. Saya tahu malam ini adalah kali pertama calon-calon kita. Rehan ke, Fifi ke, saya ingat Stanley, Dr. Zamil dengan Kak Nosina, mereka pernah berucap secara umum. Kerana kalau macam Stanley, dia pernah menjadi pegawai khidmat masyarakat Cina untuk Parlimen JB. Kak Nosina juga pernah banyak terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan. Dr. Zamil pun sama. Tapi kalau Fifi dengan Wehan, memang dia tak pernah terlibat di dalam mana-mana organisasi berbentuk politik pun. Jadi saya tahu malam ini mereka lagi panik dan lagi bimbang daripada saya kerana ini kali pertama saya tengok mereka berucap atas pentas. Sama juga tadi bila setiap seorang daripada mereka berucap. Ada mesej saya ni, you tak jaga ke you punya calon? Dia cakap macam-macam ikut suka dia je. Ada yang cakap pasal ini, ada yang cakap pasal itu. My message to the calon dan juga kepada yang datang malam ini dan yang menonton dan kepada pengundi-pengundi di JP. Memang saya nak buat begitu. Memang saya nak calon-calon ini bercakap tentang sesuatu yang dekat dengan mereka. Sebab mereka ini adalah orang biasa. Masalah kita, termasuk yang duk bagi komen dalam YouTube ni, yang oh tak best lah dia bagi ceramah. Begini kita ada pilihan. Kita dah melalui hampir 30 tahun yang mana politik ini diwarnai oleh orang-orang yang hebat berceramah.
Kalau dia cakap kat kita, gajah tu lagi kecil daripada kancil, kita percaya kat dia tau. Sebab hebatnya dia berceramah. They can convince us anything. Dan kita buat keputusan semata-mata berdasarkan hebatnya dia bercakap atas pentas. Tapi kita juga tahu sekarang bahawa orang yang hebat bercakap atas pentas itu, dia sebenarnya banyak bergantung kepada perkara-perkara lain yang sebelum ini kita tidak nilai atas pentas politik. Kita tak nilai bila seorang calon itu atau pemimpin sebuah parti itu naik ke pentas, kita tak nilai sama ada dia hidup macam orang biasa macam kita. Because by now we know, kalau hidup dia itu lain, if they live a different and privileged life, maka walau yang dia cakap itu macam-macam, anak saya, anak Melayu, anak saya, anak Cina, anak saya, anak India, anak saya, anak Guitek, anak saya. Yang dia cakap itu bila dia jadi, tak sama. Sebab itu kita perlukan perubahan dalam politik kita. Satunya ialah kita kena kembali supaya orang yang nak jadi wakil rakyat adalah orang biasa. Sebab dia hidup macam kita, dia hadapi masalah macam kita. Bila dia jumpa orang cakap dengan dia masalah orang biasa, dia faham. Sebab dia juga melalui perkara yang sama tiap. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya nak orang-orang biasa yang tidak terlibat dalam politik ini jadi wakil rakyat? Sebab dia tak makan saman ambil wehan. Dia bukan makan saman, orang semua tepuk dahi. Ya Allah, dia cerita pasal babi. Ceramah pertama dia cerita pasal babi. Baik ada orang hantar mesej ke saya ni. Habislah kita lepas ini, you punya calon cerita pasal Cina makan babi. But let me ask you this. Dan jawapan saya kepada orang yang tulis, let me ask you this. Itu memang isu yang dekat dengan hati banyak pengundi Cina. Memang betul. Kita tak suruh orang Melayu makan babi. Kita tak suruh pun semua orang meraihkan semua, jomlah kita makan babi. Kita tak suruh. Tetapi kita kalau jadi wakil rakyat, kita kena mewakili semua orang, semua rakyat. Benda yang mungkin kita tak buat, tapi kalau perkara itu adalah penting kepada sebahagian pengundi kita, apatah lagi kalau pengundi itu ialah kumpulan yang kecil, kumpulan minoriti. Mereka hanya bergantung kepada kita untuk kita bersuara. Jadi yang Wehan cakap tadi itu memanglah tak ada skrip. Saya tak tahulah keluar cerita ke tidak lepas ini. Tapi jawapan saya atas pentas akan sama dengan jawapan saya kalau saya ditanya media atau siapa-siapa. Itulah suara rakyat orang biasa yang duduk sebagai orang Cina di negara ini. Don't ask me, don't ask Wehan. Tanya kenapa DAP tak bercakap. Tanya kenapa MCA tak bercakap. Tanya kenapa Anwar Ibrahim tak bercakap. Sebab itu suara orang biasa. Sama juga kalau orang Melayu ada isu dia yang penting yang dia tak suka. Bukan hak saya nak kata, oh jangan nanti kita hilang undi Cina. Saya mungkin bersetuju, saya mungkin tak bersetuju dengan pandangan sesiapa. Tetapi hak seorang rakyat, kalau perkara itu rapat dengan dia, hak dia untuk bersuara. Sebab itu, kalau ramai lagi wakil rakyat macam yang kita tampilkan malam ini, mereka mungkin tak boleh berceramah hebat-hebat. Mereka akan ambil masa untuk pandai bermain dengan kata-kata macam penceramah yang lain. Tapi paling kurang saudara-saudari, boleh tengok daripada calon kita bila Fifi bercakap, bila Kak Nosina bercakap,
itu datang dari suara hati mereka kerana mereka bukan orang politik, dia tak pandai pusing. Dan saya harap juga sebelum saya masuk lagi cerita politik ni tak, nampak tak ada satu perbezaan yang besar yang saya faham kalau yang menonton atau yang mengikuti ceramah-ceramah bersama, bukan saja malam ini tapi malam yang akan datang, saya faham orang akan kata, ayah bosanlah. Saya ada podcast kan, kemudian saya ada siaran tiap-tiap malam. Yang itu satu lagi berkenaan dengan siaran, saya nak minta maaf terutamanya kepada akak-akak isteri masing-masing, sebab saya makin lama ni dapat komplain, YB, you punya podcast 3 jam tau. 3 jam, saya nak tidur tak boleh. Husband saya dengar tiap-tiap malam sebelum tidur. Dia pasang kuat pula. Jadi kepada suami yang nak dengar podcast saya, lain kali beli earbud. Beli dia panggil apa yang, apa ni? Yang pod. AirPod, beli AirPod. Tapi semalam saya dekat Johor Jaya. Ada satu aunty datang. Ini untuk saya juga sebut kepada yang orang duk tanya, kenapa you punya podcast sampai 3 jam? Orang lain punya podcast 1 jam saja. Aunty tu datang, dia cakap, YB, saya tiap-tiap malam saya mesti dengar you punya podcast 3 jam. Saya tanya dia, buat apa dengar benda yang sama tiap-tiap malam? You dengar sekali cukup lah. Tak, saya perlukan itu untuk saya tidur. So, dia dah macam, saya bercakap non-stop, dia dah jadi bantuan untuk dia terlelap. Jadi ya, baik Now, kepada yang menonton, kakak, yang isteri-isteri yang kurang berpuas hati kerana suami dia duk dengar podcast saya, kita dengar pandangan itu, oleh itu kita tangguhkan podcast untuk 2 minggu. 2 minggu ni tak ada podcast. Cuma kita ganti dengan ceramah tiap-tiap malam. Baik. Jadi saya faham bila orang yang biasa mengikuti podcast, orang yang biasa dengar ceramah, memang saya tahu akan ambil sedikit masa untuk menyesuaikan dengan kempen bersama kali ini. Dia memang rasa lain daripada parti-parti politik lain. Macam mana dia lain? Satu, kita jarang sangatlah akan sentuh parti lain. Kita tak berminat sangatlah nak kata, oh parti ini jahat, kalau pilih dia hampirlah kita. Kita tak nak. Kita pun tak nak sebenarnya janji macam-macam. Kalau pilih kami, nanti dapat 20 juta ringgit seorang rakyat Johor. Kita tak nak buat macam itu. Kempen yang macam itu bagi saya sudah ketinggalan zaman. Yang kita perlu, dan saya harap tadi kita nampak gambaran itu, kita perlu kembalikan pentas politik ini untuk bercakap masalah harian rakyat. Memang bosanlah awal-awal. Akan ada orang cerita pasal perumahan. Akan ada orang cerita pasal soal kesihatan. Macam mana kita nak bersedia untuk pastikan khidmat kesihatan kita bersedia bila lebih ramai daripada rakyat kita menjadi tua dan tak mampu dah nak bayar banyak. Akan ada cerita pasal pendidikan, pasal macam mana sistem yang ada sekarang ini, yang Dr. Zamil kata business as usual. Marilah apa masalah, business as usual. Macam mana sistem pendidikan yang ada, oleh kerana tidak ada satu sistem jaringan sosial yang baik, kalau anak itu datang daripada keluarga miskin, mak ayah dia mati, dia tercicir daripada pendidikan. Bukan saja yang Melayu kena, Cina pun ada, India pun ada, anak orang asli pun ada. Kita akan terus dengar masalah-masalah yang ini. Orang politik dia tak dengar, dia tak suka dengar pasal masalah. Sebab bila dengar pasal masalah, maksudnya dia kena selesai. Tapi biarlah, menang kalah apa jadi dalam kempen kita, kita berharap dalam tempoh 2 minggu ini, kita akan ulang dan terus bercakap yang berkaitan dengan rakyat berkali-kali. Sekurang-kurangnya kempen bersama
dalam pilihan raya negeri Johor kali ini akan mengingatkan balik pimpinan-pimpinan politik parti-parti besar ini, kamu ada di situ kerana kamu dibayar gaji oleh rakyat untuk menyelesaikan masalah rakyat. Memang sakit telinga dengar semua ni. Saya dulu Menteri Ekonomi, saya tahulah. Ada je benda tak kena. Orang tu tak puas hati, benda ni lah, itulah duit tak ada lah. Memanglah. Kalau tak nak dengar, senang. Letak jawatan macam saya, kan senang. Tak payah jadi, tak payah fikir. Lagi mudah menganggur macam saya sekarang. Dr. Zamil tanya, berapa orang kat sini gaji RM6,000 sebulan? Saya fikir, Allah, aku gaji pun tak ada sekarang. Sebab itu kita nak kembalikan politik ini kepada perkara-perkara yang bersabit dengan rakyat. Baik. Ada orang tanyalah, ini hilang deposit ke ni? You buang masa. Hilang deposit ke ni? Parti baru 40 tahun. 40 hari. Terus nak bertanding. Saya ada pandangan yang lain sedikit lah. You bayangkan baby kita kalau ada anak kan. Isteri kita mengandung. Kemudian isteri kita melahirkan anak. Dapat baby kan. You bayangkan kalau dalam 40 hari baby itu yang umur 40 hari anak kita, dia bukan saja boleh berjalan, dia boleh berlari. Lepas itu, dia boleh berceramah, dia boleh bercakap. Kita kalau ada baby yang umur 40 hari, boleh berjalan, berlari dan bercakap, dia akan viral satu dunia. Inilah baby yang paling hebat sekali, betul tak? Tapi parti politik, orang kita pun kadang-kadang masalah. You bandingkan parti yang baru 40 hari, you nak suruh ada duit. Oh, ada lampu kat situ. You nak pastikan ada duit. Kemudian ada penceramah yang boleh berceramah sampai semua terpukau. Kemudian nak buat program besar-besar, ada artis semua. Mana boleh banding parti yang 40 hari dengan parti yang umur 70 tahun? Tak boleh lah. Tapi, ada tapi. Kalau kita bandingkan dalam tempoh 40 hari, parti bersama ini makin dikenali. Kemudian kita boleh pilih calon-calon yang saya yakin sebenarnya mereka akan dapat sokongan yang baik daripada pengundi-pengundi dan boleh menerima mereka. Kemudian dalam pilihan raya ini, walaupun hanya ada 40 hari, kita boleh buktikan bahawa dengan segala kekurangan, kita masih boleh berkempen sebagai sebuah parti politik nasional yang kempen kita bukan saja boleh berkesan dan capai kepada pengundi, tapi kalau dibandingkan dengan sesetengah parti yang dah berpuluh tahun, kempen kita lebih baik, dapat lebih ramai daripada parti yang lama-lama. Jadi saya minta pengundi, saya minta yang menonton, yang mendengar, cuba fikir, actually kalau parti bersama ni, 40 hari, dia boleh kendalikan kempen dia macam semua parti-parti yang 20, 30, 70 tahun. Bagi dia 4 tahun, banyak benda parti ini boleh buat lebih baik daripada parti yang lama-lama. Sebab itu saya tak minta banyak dalam pilihan raya kali ini. Saya minta undi lah. Tapi selain daripada undi, saya tak minta macam-macam yang lain lah. Saya hanya mohon supaya pengundi-pengundi ni didun setulang. Jiran kita didun Lakin. Sebelah itu didun, aku selalu lupa nama dah, Kempas. Lepas tu di Perling, kemudian ada Permas. Kita hanya minta pengundi-pengundi supaya membuka minda. Kepada pengundi Melayu contohnya, orang boleh cakap macam-macam lah. Dan yang ini yang saya selalu nak perbetulkan. Orang akan bagi gambaran, terutamanya kepada pengundi bukan Melayu, yang Cina, India. People will tell you, Melayu ni ada 2 jenis saja.
Kalau dia tak sokong PH, maka dia automatik sebenarnya adalah penyokong PAS ataupun UMNO. Orang akan cakap dekat you berkali-kali, pengundi Melayu ni ada dua jenis itu saja. Sebenarnya tak betul. Ambil diri saya sebagai contoh. Saya lahir di Terengganu, di Kemaman tau. Terengganu, jumlah penduduk Melayu 99.2%. Almost incomparable, tak ada pengundi ataupun penduduk bukan Melayu. Saya membesar dalam suasana politik yang monopolinya, kalau tak UMNO, mesti PAS. Jadi kalau you membesar di Terengganu, orang akan tanya, kalau you nak masuk politik, you masuk UMNO ataupun PAS saja. Macam mana tiba-tiba saya ada dalam PKR sebelum ini? Kenapa selepas PKR, saya tak masuk UMNO, saya tak masuk PAS? Saya ada dalam bersama. Dan bersama ini adalah satu wadah yang nilai dan sasaran kita lebih bercita-cita tinggi daripada yang PKR atau PH janjikan kepada rakyat pelbagai kaum. How come dua orang yang cuba membina bersama satu pentas dan platform politik untuk semua rakyat Malaysia, how come dua orang ini datang daripada Pantai Timur? Saya orang Terengganu, Nick orang Kelantan. Kenapa? Sebab dia tak ada stereotip Melayu pun. Orang Melayu samalah juga dengan orang Cina, dengan orang India, sama dengan orang Jerman, sama dengan orang US, sama dengan orang Jepun. Ada orang yang konservatif. Konservatif ini maksudnya bukan semata-mata konservatif agama. Ada orang dia tak peduli pun, tak semayang pun, Melayu, tapi dia tetap konservatif. Konservatif maksudnya dia tidak suka berubah. Dia tak suka susah-susah nak cari jalan buat benda yang baru. Kalau ada masalah baru dalam masyarakat, dia kata, you know what? I know better. Ikut cara ini. This is how we have run society for the last 100 years. You jangan pandai-pandai datang idea baru. Itu konservatif. Dalam mana-mana masyarakat, Melayu, Cina, India, Jepun, India, dekat subkontinen India, dekat Europe, dekat US, akan tetap ada golongan yang konservatif. Jadi yang dekat Malaysia ini, kalau yang Melayunya, yang konservatif, sudah tentu dia akan pilih UMNO ataupun PAS. Sebab mereka selesa dengan cara yang sama berpuluh-puluh tahun, walaupun sebenarnya cara itu tidak lagi sesuai untuk menyelesaikan masalah rakyat. Satu lagi pihak, kalau kita ada dalam mana-mana masyarakat ada konservatif, kita mesti ada yang progresif, yang lawannya. Progresif ni apa dia? Bukannya progresif ni pakai seluar pendek. Ada progresif yang Islamist. Ada progresif yang tak nampak langsung nilai kebaratannya. Sebab itu di Iran, walaupun Iran itu ialah satu republik Islam, ada kumpulan konservatif dan progresif. Ada calon progresif yang bertanding untuk jadi Presiden Iran. Kenapa dipanggil progresif? Progresif ini maksudnya golongan masyarakat yang sentiasa mahu mencari jalan baru supaya keadaan terbuka dengan perubahan yang boleh membantu masyarakat mengendalikan masalah yang timbul saban tahun. Itu beza konservatif dengan progresif. Jadi walaupun saya lahir di Terengganu, saya tidak tergolong dalam kumpulan konservatif itu. Saya tergolong sebagai Melayu yang daripada kecil lagi dilahirkan sebagai progresif. Sebab saya melalui hidup itu sama kalau Fifi cerita pasal kehidupan dia. Kerana saya melalui zaman itu. Mak ayah saya orang susah, tak ada orang tolong. Saya daripada kecil tahu kalau nak hidup senang ada dua benda. Satu, you belajar betul-betul because nobody is going to help you. Yang kedua,
You buat sesuatu, you buat betul-betul sampai jadi. Jangan buat separuh-separuh. Kalau nak buat separuh-separuh, buang masa. Nak buat bisnes, buat betul-betul. Nak kerja, kerja betul-betul sampai jadi bos. Nak jadi ahli politik, buat betul-betul, insya-Allah sampai bersama menang seluruh Malaysia. Betul tak? Sebab itu, stereotip yang diberikan kepada orang Cina, orang India, kalau undi parti lain selain daripada Pakatan Harapan, maka undi Cina itu akan pecah dan akhirnya yang naik itu adalah PAS ataupun UMNO. Semua itu tak betul, saudara-saudari. Di kalangan pengundi Melayu, di Johor Bahru, di Pasir Gudang, di Pulai, di Tebrau, di Kulai, di Iskandar Puteri, ada sejumlah pengundi Melayu yang agak besar yang berfikiran progresif macam kami. Mereka tidak akan termakan dengan soal permainan perkauman. Jangan undi calon Cina. Jangan itu, jangan ini. Mereka akan menilai seperti mana saya menilai sepanjang umur hidup saya. Betul is betul, right is right, wrong is wrong. Kita tahu bahawa Melayu ke China ke India ke, the government is not going to help us. We have to work hard sama macam orang lain. And because we have to work hard, we know how hard life is. And because we know how hard life is, kita faham kalau ada orang lain yang merasa they don't get a fair share dalam masyarakat kita. Melayu progresif ini ada di mana-mana dan banyaknya juga ada di JB, saudara-saudari. Jadi sebab itu, kepada yang Cina, yang India, kita tunggu 2 minggu. Saya ada harapan besar, selepas pilihan raya negeri Johor ini, kita boleh buktikan bahawa sebenarnya dalam masyarakat kita dan bermula daripada Johor Selatan, di Johor Bahru, di Kulai, di Pulai, di Pasir Gudang, di Iskandar Puteri, di Tebrau, kita boleh tunjukkan bahawa jangan bimbang, setiap satu masa ada sejumlah pengundi progresif Melayu yang cukup untuk kita mempertahankan Malaysia yang pelbagai kaum, Malaysia yang menghargai setiap rakyat Malaysia. Jadi jangan bimbang dan ditakut-takutkan dengan soal kalau undi parti ini jadi macam ini, kalau undi orang ini, pecah undi. Saya di Johor Jaya semalam. So ada seorang anti tu entah-entah dia tengah menonton sekarang. Ada seorang anti, dia duduk dekat Puteri Wangsa, dekat Tebrau. Jadi dia tengok Yi Leong berucap sebelum ini, semasa kita pergi ke negeri-negeri, Yi Leong berucap di Perak. Aunty tu dah tua, I think must be like 70 years old. Chinese. Dia datang. So, kami sembang lah. Sembang. Kemudian dia cakap dengan saya. Dia kata, thank you very much lah for taking the risk and starting from scratch. Sebab dia kata dia dah tua, seumur hidup dia hanya tahu mengundi DAP saja. Dia tak pernah undi parti lain seumur hidup dia. Hanya undi DAP. Tapi selepas yang berlaku sejak 3-4 tahun lepas, dia sebenarnya hanya ada 2 pilihan, dia kata. Sama ada dia tak mengundi sebab dia tak suka mana-mana yang ada sekarang ni. Dia rasa semua nampak sama saja. Orang politik, kempen macam-macam, akhirnya lepas jadi kerajaan, dia jadi benda yang sama. Dia kata kalaupun dia keluar mengundi, dia lebih cenderung untuk undi BN daripada PH kali ini, dia kata. Dia kata sebab by now kalau dua-dua sama, dan tak ada beza dah. PH ke BN ke sama saja. Jadi plan dia sebelum ada bersama ialah untuk mengundi BN. Bila kita buat bersama, dia jadi semangat balik. Dia kata saya dengar, saya follow tiap-tiap hari sebab itu you punya pencalonan, pengumuman calon pun saya pergi daripada Tebrau. Pagi ini saya datang lagi, I will follow bersama punya campaign because dia kata at least
menang atau kalah, paling kurang pengundi macam dia ada pilihan dan dia rasa undi dia tu ada value kepada parti-parti politik. I'm sure ramai lagi pengundi-pengundi Cina, India, Melayu yang berfikiran yang sama. Sebab itu 2 minggu ini insyaAllah we will try our best to put the message across. Dan saya tahu kalau ada uncle auntie yang cakap telah mengikuti saya daripada 10-15 tahun yang lepas, ramai orang lupa lah. Masa kita mula-mula dulu 10-15 years ago berceramah every night, mana pernah ada orang terfikir yang Barisan Nasional boleh dikalahkan? Tak ada orang terfikir perkara itu boleh berlaku. Awal-awal kita beritahu, I'm sure semua orang cakap, alah budak ni bodoh lah, tapi kesian kat dia, kasih chance sama dia lah. Kita dengar saja sama dia. Saya pasti 10 tahun yang lepas orang tak yakin bahawa BN boleh dikalahkan pun. Sama juga tahun 2016 bila saya kata three corner fight is good for PH. Kalau kita nak mengalahkan BN dan Najib masa itu, apa yang berlaku ialah we must have three corner fights. Walaupun ramai yang cakap dengan saya, termasuklah ramai kawan-kawan yang Cina, yang India kata, you ni gila ke? PKR bukan ada sokongan Melayu pun. Jentera Melayu pun you tak ada. You gantung sama PAS selama ini. Now you cakap masuk pilihan raya lawan PAS, lawan UMNO boleh menang. Ya, sebab itu saya cakap, lain kali masa cikgu dekat sekolah ajar matematik, belajar betul-betul. Kalau tak faham, boleh pergi jumpa Wehan lepas ni, belajar kali kedua. Maths is all everything. Calculation is all everything. Selalunya orang politik, kenapa dia tak boleh membaca apa yang ke depan? Sebab dia tidak pernah menghargai benda-benda bosan macam matematik, data semua ni. Dia tak ambil peduli. Daripada 2016 lagi telah menunjukkan bahawa ada sekumpulan pengundi Melayu progresif yang besar dalam masyarakat kita. Dia tak pernah mengundi secara buta. Dia tak pernah mengundi semata-mata kalau parti itu PAS atau PN, saya ikut apa yang berlaku pun saya pangkas saja. Kalau parti itu UMNO, apa pun UMNO buat, curilah duit macam mana pun, gaduh macam mana pun, saya tetap undi dia. Tak ada macam itu. Pengundi Melayu ada enough progressive Malays who will decide on case by case, issue by issue. Sebab itu, kalau dulu, it took us lebih kurang 15-20 tahun untuk kita menukar dan mengalahkan UMNO Barisan Nasional. Saya rasa kita dah go through steep learning curve dalam tempoh 10-15 tahun yang lepas. Sebab itu saya yakin sebenarnya 4-5 tahun daripada sekarang, kalau kita terus dengan momentum macam ini, kalau pada umur 40 hari sebagai bayi kita dah boleh berlari, bercakap dan sama-sama berlumba dengan parti-parti yang umur 70, 50, 40 tahun, give us 4-5 years, saya yakin sebenarnya we will do much better daripada parti-parti yang ada sekarang. Okey? Kita stop kat situ. Ini baru malam pertama. Saya ada uncle tiap-tiap malam lepas ini 4 ceramah. Jadi kalau saya tiap-tiap malam saya bercakap 2 jam, 1 ceramah, hari keempat saya hilang suara. So saya nak tutup begini. PRN Johor ini adalah cukup penting. Penting bukan saja kepada yang nak jadi kerajaan lah. UMNO ke, PH ke, BN ke, sekarang ni penting untuk mereka kerana mereka nak kena jaga jawatan masing-masing. Yang nak jadi MB, nak jadi MB, yang nak jadi Exco, nak jadi Exco. Tapi pada saya, sebenarnya lebih penting daripada itu ialah kerana ini adalah test run pertama untuk kita buktikan bahawa rakyat Malaysia yang Melayu, Cina, India sebenarnya lebih progresif dan lebih pintar than what the politicians give them the credit for.
Sebenarnya pengundi-pengundi lebih cerdik daripada apa yang ahli politik ingat. Dia ingat orang biasa ni, rakyat biasa ni, pakai ikut kepala apa yang ahli politik cakap je. Dalam pilihan raya negeri Johor, kita akan buktikan kalau bersama dapat undi yang baik. Undi yang baik itu maksudnya tak hilang deposit tau. Kalau bersama dapat undi yang baik, maknanya konsep yang dibawa oleh bersama ini diterima oleh rakyat. Dan rakyat Johor adalah perlambangan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kerana dekat sini, walaupun majoritinya Melayu, tapi dia majmuk. Ada Cina, ada India, dia juga terdedah kepada Singapura. Jadi kalau di Johor, calon-calon bersama boleh buktikan bahawa kita mendapat undi yang baik daripada pengundi-pengundi, itu bermakna projek kita. Dan projek itu ialah untuk kita membawa budaya politik yang baru, yang bersih, berintegriti dan yang fokus kepada masalah rakyat, yang kita nak pastikan kita tukar seberapa banyak ahli-ahli politik dinosaur dengan muka-muka baru dari kalangan rakyat-rakyat biasa. Maksudnya projek itu insya-Allah akan dapat sokongan yang besar di seluruh Malaysia dan kita boleh masuk dalam PRU akan datang dengan lebih yakin daripada yang ada sekarang. Boleh tak? Jadi terima kasih. Sometimes I forget I am 50 years old, you know. It takes a lot of energy to burn to give a speech, lebih kurang 40-50 minit non-stop. Dan semalam dekat KL, masa kita punya fundraising, oleh kerana ada 2 orang speaker yang tak dapat hadir, cancel last minute, saya terpaksa bagi ucapan 80 minit. 80 minutes of talking. Saya tengok jam saya, dia burn kalori lebih kurang sama dengan lari 5 kilometer. So kalau tiap-tiap hari saya kena lari 5 kilometer, insya-Allah lepas habis pilihan raya negeri Johor dalam tempoh 2 minggu, saya boleh pakai seluar yang lebih ketat daripada yang ada sekarang ni. Baik, jadi terima kasih. This is the first night. Kepada yang menonton, kepada pengundi-pengundi di JB, di Tebrau dan seluruh kawasan di selatan Johor, kita akan ada sekurang-kurangnya 3 ceramah tiap-tiap malam. Trak ini akan beralih daripada satu kerusi ke satu kerusi yang lain. Tapi selain daripada trak itu, kita juga ada ceramah-ceramah yang lebih kecil di kerusi-kerusi DUN yang berbeza-beza. Saya akan bermula di DUN 1, mungkin sekitar pukul 9. Kemudian saya akan pergi ke DUN nombor 2, sekitar pukul 10. Dan saya berakhir di trak ini, di DUN yang ketiga, sekitar pukul 10.45 begitu. Mereka menggunakan Claude AI untuk plot the movement supaya saya tak tersangkut dalam jam di JB. Jadi tiap-tiap malam kepada yang menonton dan kepada pengundi-pengundi, kalau terlepas malam ini jangan bimbang, trak kami akan beralih di semua kawasan yang kita tandingi, ada 15 kerusi. We have scheduled supaya kita akan cover ke semua 15 kerusi ini. Sekurang-kurangnya 2-3 kali saya akan muncul berceramah tiap-tiap malam di setiap satu kerusi ini untuk tempoh 2 minggu akan datang. Dan setiap ceramah itu, insya-Allah saya telah belajar daripada pengalaman saya dalam PKR dan PH. Setiap ceramah itu saya tidak akan ulang benda yang sama. Saya takkan jerit sakau tiap-tiap bulan, tiap-tiap malam. Saya takkan jerit reformasi. Dah 20 tahun jerit. Kita akan cerita dan bawa isu yang berlainan bagi setiap tempat dan setiap pengundi, dengan harapan pengundi dapat diyakinkan bahawa calon-calon bersama inilah orang biasa, rakyat biasa macam saudara-saudari, yang kalau mereka diberi peluang, mereka lebih berani, mereka ada integriti, mereka lebih berpengalaman.
Ya, kalau ya pun nak suruh aku berhenti berceramah, you could have said so. Janganlah matikan bateri. Okey, saya nak mula balik. So oleh kerana bateri mati, kita akan memulakan balik ceramah ini. Saya akan habis dalam 1 jam dari sekarang. No, okay, I just want to close like this. Kita akan pergi dari setiap satu tempat. Jadi mereka yang tahu, kepada uncle auntie, semua yang hadir, yang menonton, bantu kami dengan 2-3 perkara. Satu, spread the words around. Boleh beritahu kepada kawan-kawan kalau tempat itu, don itu, ada calon bersama bertanding, tolong yakinkan mereka, give them a chance. Kalau ada kesempatan dan ada masa, ambil leaflets dan juga bahan kempen daripada calon-calon bersama, jumpa kawan, tolong bagi kepada kawan-kawan. Kalau ada kesempatan lagi, boleh datang ke setiap ceramah yang kami buat tiap-tiap malam. That's the only rule that works in this world. If you work hard, if you work smart, if you are sincere, walau apa pun orang kata kepada kita, insya-Allah we will do well in whatever we set out to do. Sama dalam pilihan raya, we will work hard, we will work smart, and I think kita ada that sincerity. Jadi saya harap selepas 2 minggu ini, insya-Allah pengundi-pengundi di Johor akan bagi isyarat yang jelas kepada semua parti-parti politik bahawa don't take your votes for granted. Kerana sekarang ini ada pilihan yang baru. Kalau DAP, PKR, UMNO, MCA, MIC, PAS memperlekeh-lekehkan undi rakyat biasa, now you have a choice. You can always choose the baby. Boleh? Jadi saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi selepas ini. Saya sebenarnya nak jerit tapi tak apalah, kita nak balik. Saya pun penat sebenarnya. I'll go and thank every single one of you yang datang malam ini, insya-Allah. Kita jumpa lagi malam esok. Sekian. Sese, nandri vanakkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab mic, dia tukar mic baru, bateri habis hilang skrip aku tak tahu macam mana nak stop. Jadi terima kasih. See you again tomorrow. Okay, ada orang nak jerit lah? Boleh? Okay lah. So saya sebut Ayuh, you'll follow dengan Johor. Saya sebut Ayuh, you follow dengan Bersama. Boleh? Okay. Ayuh! Ayuh! Okay, one more. Ayuh! Ayuh! Okay, last one. Ayuh! Ayuh! Okay, thank you. Proper ending. Thank you very much. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Rafizi. Jadi untuk yang menantikan ceramah-ceramah Terak Kancil yang akan datang yang besok, bolehlah melihat kepada social media kita, tune on to Facebook Bersama dan juga Facebook Rafizi Ramli untuk mendapat update-update yang terkini pasal pergerakan bersama di Johor ini. Alright, selepas tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada abang-abang, kakak-kakak, tuan-tuan, puan-puan yang datang support ceramah kita pada malam ini. Thank you so much for coming.